Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan di bawah tema perpaduan, iaitu tajuk Perpaduan Ikatan Memupuk Budaya Kerjasama Rakyat Malaysia. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin menanyakan kepada rakan-rakan sekalian, apakah yang kalian tahu dan faham berkaitan perpaduan? Keharmonian. Dari perbezaan. Okey. Jadi teruskan. Okay. Sebelum kita teruskan berkaitan perpaduan, saya akan sebutkan beberapa sumber rujukan yang saya peroleh. Okey, ini adalah metodologi kajian yang diperoleh dengan fokus utamanya adalah cara pengumpulan data dan juga melalui temu bual. Baiklah. Menjawab soalan kepada perpaduan itu. Perpaduan ialah sebuah bentuk penyatuan atau gabungan yang erat antara beberapa unsur, sama ada individu, kumpulan, kaum atau idea yang bergabung untuk membentuk satu keseluruhan yang harmoni. Baiklah, mengapa perpaduan itu penting? Perpaduan itu penting adalah untuk menjamin keamanan dan keharmonian negara. Tanpa perpaduan, kita tidak akan dapat duduk bersama dalam kelas pada hari ini. Sebagai contohnya, selain itu, dia juga dapat memajukan negara kita dengan memberikan kerjasama rakyat bersama kerajaan untuk membina negara ke arah negara yang lebih maju. Selain itu, dia juga akan mengukuhkan identiti nasional, iaitu rakyat bersatu di bawah satu bangsa dan negara yang sama. Seterusnya akan memupuk sikap toleransi dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Baiklah, berikut merupakan tinjauan yang melalui Jabatan Perpaduan Negara, iaitu Indeks Perpaduan Nasional, di mana menunjuk perubahan di antara 2018 hingga 2022. Di mana kita dapat dilihat sini, dia berlaku peningkatan yang agak drastis dengan menunjukkan skala 0.5 hingga 0.6, di mana perpaduan semakin erat. Baiklah, secara kesimpulannya, perpaduan merupakan asas utama kestabilan dan kemajuan sesebuah negara, kerana keamanan yang berkekalan, kemajuan ekonomi serta keharmonian secara sosial jelas menunjukkan kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat. Maka seluruh masyarakat perlu bersatu padu mengamalkan toleransi dan saling hormat-menghormati demi mengekalkan keharmonian yang dinikmati. Sesungguhnya perpaduan adalah penting dan bukan sebuah pilihan, namun sebuah keperluan mutlak bagi menjamin kelangsungan masyarakat. Saya buka kepada sesi soal jawab. Pada pendapat anda, apakah strategi terbaik untuk memupuk perpaduan dalam kalangan generasi muda di Malaysia? Ya, pada pendapat saya, strategi yang terbaik adalah dengan menggunakan media sosial bagi menunjukkan dan memaparkan isu-isu berkaitan perpaduan. Dengan cara ini, generasi muda akan lebih mengenali dan memahami maksud perpaduan tersebut. Sekian, terima kasih.